Walaupun ini bukan di bawah urus takbir pejabat saya. Tapi saya ambil inisiatif, panggil pihak-pihak yang sekarang ditahan ini, saya tanya mereka apa yang berlaku. Mereka kata bahawasanya Ujian video ini hanyalah untuk menyampaikan dan membacakan hantaran PW tanpa bersetuju atau menolak sepenuhnya kenyataan tersebut. Skandal penyelewengan zakat 230 juta ringgit. Kami bagi ringkasan sebab netizen yang tak follow PW masih tak faham apa yang telah berlaku. Siapa yang seleweng? Makhluk yang bernama Fakhruddin, kanan tunduk. Arifin, kiri, hanyalah fall guy. Arifin merupakan timbalan pengurusi NGO Ikram Hulu Selangor IHS, manakala Fakhruddin pula ialah jawatankuasa penjaga dana Ikram Hulu Selangor. Mana datang sumber dana? Sumber datang dari dana zakat MAIPS Perlis. Maknanya MAIPS juga terlibat membiakkan lintah zakat untuk kutip zakat dari luar sempadan. Motivasi yang diberi kepada lintah zakat ialah pulangan 60%. Bagaimana sumber dana diperolehi dari MAIPS? Ikram Hulu Selangor merupakan ejen marketing tanpa tauliah MAIPS. Mastermind ialah Fakhruddin. Ramai ahli Ikram juga jadi ejen marketing di bawah Fakhruddin. Zakat dikutip luar dari Perlis. Perjanjian jahat antara Fakhruddin dan MAIPS ialah segala kutipan zakat melibatkan marketing ejen Ikram Hulu Selangor akan dapat pulangan 60% atas nama asnaf fisabilillah. Bagaimana ejen perdaya pembayar zakat? Pembayar zakat bukan sengaja nak bayar kepada MAIPS, tapi melibatkan helah marketing ejen yang licik. Marketing ejen bawah naungan Ikram dan Fakhruddin membuat tawaran kepada pembayar untuk nikmati rebate 20%. Sebenarnya istilah rebate yang digunakan adalah salah kerana pulangan 20% mesti diagihkan kepada asnaf. Adakah MAIPS pernah diberi amaran? Memang benar. Laporan Ketua Audit Negara 2018 telah memberi amaran kepada MAIPS mengenai ketirisan 38 juta ringgit dari dana yang disalurkan kepada Ikram Hulu Selangor. Namun, tiada sebarang tindakan dari MAIPS. Dana tetap disalurkan oleh MAIPS kepada Ikram Hulu Selangor dengan nilai puluhan juta setahun. Apabila PW mula viralkan isu pada 30 Mac 2026, pada 12 April 2026, MAIPS tangguhkan saluran dana zakat kepada Ikram Hulu Selangor. Mana perginya dana ratusan juta? Dana disalurkan kepada Syarikat Pengkalan Sutramas Sendirian Berhad PSSB milik Fakhruddin dan Arifin. PSSB kononnya berfungsi sebagai syarikat pemegang amanah untuk laburkan dana zakat dari MAIPS. Data SSM 2024 menunjukkan bahawa dana amanah telah mencecah 226.7 juta ringgit. Dana itu jugalah digunakan untuk menaja kemewahan Fakhruddin. Hak asnaf bukan sahaja dilapah sesuka hati, malah 110 juta ringgit diperam dalam fixed deposit. Ekosistem untuk mencuri. Tawaran pulangan 60% oleh MAIPS kepada lintah zakat luar sempadan atas nama asnaf fisabilillah mewujudkan peluang berlakunya pecah amanah. Apatah lagi, MAIPS sendiri mengaku apabila dana diserahkan tiada lagi pemantauan. Maknanya, MAIPS turut bertanggungjawab atas penyelewengan dana zakat. Demikianlah posting yang ditulis oleh PW dalam halaman Facebook yang baru NS Returns, iaitu Naga Slayer kembali.